Okay, so sekarang kat 7E, kita kat 7-Eleven datang untuk troubleshooting. So ni masalah dia. Sekarang ni pekerja dia cakap yang ni trip 0.3 ni. Ni 300 mA. Apa motif dia pakai dua pun tak tahu. Nampak ni. Ni 300 mA, ni 300 mA. Tapi tahulah yang ni untuk chiller. Lagi ada tupak Sloopy ni mesin. Ni yang diorang off dah ni. Kalau tak tadi dia kata trip. Ni diorang dah off, dah tak trip lah. Nanti kita buka tengok apa masalah ni. Right. Ok, so ni dia. Kita dah buka cover dia. Kita tengok lah yang ni. Yang ni kalau on dia kata trip. Ni pun sama dengan yang ni lah. Yang ni, yang mana dah off ni. Nanti kita check apa masalah dia. Alright. Okay, so sekarang kita dah on yang mesin Sloopy ni. Sloopy punya mesin dengan ni MCB ni tadi lah. Yang ni kita dah on. Kita tengok ada trip tak ni dengan yang tepi ni satu. Yang ni C20 ni kita dah on. Kita tengok ada trip ke tak. Kalau tak ada, kita on pula yang untuk chiller ni. Okay. Okay, so chiller dah hidup. Chiller ni dah hidup. Kita on lampu dia. Untuk bukti dia dah hidup, ada supply. Okay, dah hidup. So kita kena buat tunggu dulu lah. Tengok berapa minit. Oh, dia trip lagi. Dia trip lagi. Okay. Okay, nampak dia trip lagi ni kita salah. Jadi ni problem kat ni. Kena check betul ni. Dia kena off. Kena check supply macam ni. Kita kena buat installation test. Alright. Okay, nombor 14. Tengok sini, nombor 14 C20 15A soket bedroom freezer 1. So bedroom freezer 1 14 lah. Blue. Mana? Ni 14. So ni yang blue. So freezer ni kita on pula tengok macam mana. Okay, dah on. Okay, dah hidup. Kita tunggu dia on dulu. Tunggu kompresor dia jalan, tengok dia trip ke tak. Kalau tak trip, dia ok. So dia tak boleh nak off supply So kita tak buat. Kalau boleh kita tak buat installation test lah. Off supply lagi orang nak niaga ni 7E ni susah lagi. So kena cari macam ni lah manual style lama. Alright. Sekarang kita nak buka yang soket bedroom freezer. Ini jangan on dulu. Kita ni lah Y15 dengan B15. Ni untuk apa ni, under counter chiller. Kita buka yang dua ni. Kuning dengan blue lah. So yang kiri sekali kita jangan on dulu. Suspect saya kat situ lah problem. So kita on yang ni dulu. Alright. Dua ni. Okay, so tinggal satu. Kita check soket kat depan. Okay, so sorry lah kita tulis je guna apa, marker pen. Ni untuk Sloopy, ini untuk water pump, ini untuk soket 13A oven, air oven ada dengan air punya ni. Air punya apa benda nama tu. Air sejuk dia lah. Ni. Untuk soket. Ni untuk water pump. Yang water pump ni lah. Water pump yang ni. Okay. So ni untuk mesin Sloopy. Alright. So kita tinggal satu je lagi. Sekarang dah tak trip. Dah lama dah ni tinggal satu ni je lagi. Ni untuk chiller belakang satu lagi. Okay, so yang last sekali tinggal satu. Nombor 15 itu rasanya red kot. Red R. Tengok 15. Okay, R15 satu nos 15A soket bedroom freezer. Kita on. So bedroom freezer yang ni lah. Tengok tadi kita dah on. Kalau ada trip lagi confirm dah lah dia punya problem lah. So yang ni lah freezer yang ni. Ni baru on.
So tengok dah ni, kalau kompresor dia dah jalan, dia trip, dia lah. So kena repair freezer ni. Panggil orang repair freezer, dia orang tahulah apa nak buat. Okay, alright. Okay, masalah dia yang buat trip dah jumpa. So masalah daripada freezer ni. Ni freezer yang dekat belakang ni. Inilah punca dia. Okay, so bila kompresor on je, terus dia trip. So kena panggil orang untuk repair ni, untuk repair freezer. So ni supply saya dah cabut. Saya dah cabut supply dia. Ada pakai soket 15A kat atas tu. So MCB dia pun saya dah off. Dia R15 tu saya dah off. So jangan on lah kalau nak mengelakkan daripada masalah trip lagi. So ni masalah macam ni, repair freezer baru boleh on, InsyaAllah okey. So lain-lain tak ada masalah.